hampir keseluruhan kehidupan pakcik menjahit songkok. Dengan songkok, arwah bapa pakcik boleh hidupkan 11 orang anak. Pakcik rasa kepuasan melihat rakyat Singapura, Melayu Singapura khususnya, memakai songkok. Ramai pembuat songkok yang lalu, bila mereka meninggal, anak tak nak take over. Jadi dari satu hari ke satu hari, dia akan tiada. Nama saya Abdul Wahab bin Abdullah. Saya 58 tahun membuat songkok. Saya mungkin tinggal seorang pembuat songkok di Singapura. Jadi pada tahun 1967, ketika pakcik dalam Darjah 1, usia 7 tahun, pakcik diajar oleh arwah bapa belajar menjahit. Jadi bila dia membuka sebuah kedai di Girang Serai, dekat situ pakcik mula menanam minat pakcik dari masa ke semasa. Satu masa tu pakcik memandang arwah bapa pakcik, satu hari orang tua ni akan tiada. Jadi pakcik letakkan semangat di situ, pakcik akan ganti arwah bapa pakcik. Dan penyesalan tu tak ada. Satu tahun pakcik boleh bikin 2000 songkok. Biasanya kalau hari raya tempahan, dalam bulan puasa tempahan dia makan 200-300 songkok ni. Bukan setakat pemakaian. Dia lambang Melayu. Kalau seandai waktu hari raya, mereka berjalan dengan baju dan seluar dan dengan samping, tapi tak ada iringan dengan songkok, dia tak akan lengkap. Ibarat mak cakap, kalau pakai baju tak ada seluar, pakai seluar tak ada baju. Jadi kalau kita nak jaga kita punya budaya Melayu tradisional, seharusnya memang yang terbaiklah, yang lengkap. Baik, alhamdulillah. Saya nak beli songkok, nak buat songkok. Nak buat songkok, nak customize songkok. Okey, boleh. Duduk. Buat sekarang ni pakcik rasa dah tak ada lagi pembuat songkok di Singapura. Untuk melestarikan pembuatan songkok ni, anak-anak muda harus belajar. Seharusnya apa pun ilmu seni warisan yang perlu kita jaga, itu yang harus kita tanamkan dalam minat remaja sekarang ni. Pakcik ada 2 anak lelaki. Kalau sekiranya antara 2 anak pakcik yang boleh mewarisi pakcik punya legacy, pakcik harap mereka akan meneruskan dan akan seterusnya berpanjangan.